kenapa golongan M40 ni selalu dikatakan tersisih? Kalau kita tengok sistem pemberian subsidi, M40 ni dia tersisih kalau ada bantuan direct sebelum ni, sebab dia tengok based on gaji gaji tak bagus tadi kan. Yes. So dia akan terlebih sikit, nak dapat bantuan kena bawah 3,500. Habis kalau dia 3,600 dia jadi M40. Dekat certain negeri memang 3,600 tu dia adalah M40. Terus tak dapat bantuan tu. Dari segi itu memang akan tersisih. And not to mention tadi kata the klasifikasi tu untuk satu Malaysia, tapi untuk Kuala Lumpur for example dah tak tepat dah. So jadinya walaupun dia gaji dia contohnya 6,000, there is high possibility that dia tak akan dapat bantuan tu, tetapi kos sara hidup di Kuala Lumpur adalah amat tinggi. 6,000 di Kuala Lumpur dengan kos yang melambung-lambung ni tak cukup pun berbanding dengan contohnya kalau 3,000 di luar Kuala Lumpur, tapi yang 3,000 tu dapat bantuan, yang 6,000 tu dapat bantuan. Sebab itulah golongan M40 ni boleh jadi tersepit kalau dia terkeluar daripada golongan yang boleh terima bantuan. Lepas tu because of DP income pula, income kan perlu bayar cukai. Dia kena bayar cukai pula, bantuan tak dapat. Nak jadi selesa macam Fendi cakap tadi, dia dah kaya, T20 dah kaya, dia belum sampai situ lagi sebab dia adalah bottom M40, dia bukan middle ataupun higher end. So jadi isu-isu macam itulah bila dia dah tersisih.